Kalau muslimat muhasabah diri, katalah kita berdua-duaan, maknanya kita seorang-seorang ya, bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba muslimat bermunajat tu dalam bentuk menyatakan maksiat-maksiat yang Allah telah selamatkan kita. Contoh macam ni benda ni Ustazah pernah buat. Kita kata, ya Allah ya Tuhan, syukurnya ya Allah, Kau selamatkan aku daripada mendedahkan aurat. Aku tak pernah terlintas nak mendedahkan auratku kepada yang bukan mahram. Ya Allah, syukurnya ya Allah, Kau selamatkan aku daripada meninggalkan solat. Aku tak pernah berani nak meninggalkan solat dengan sengaja. Ya Allah, syukur ya Allah, Kau telah menjauhkan aku daripada ribah, daripada mengumpat. Tiap-tiap kali aku nak mengumpat, aku rasa berat dan rasa takut. Ya Allah, syukurnya ya Allah, Kau dah jauhkan aku daripada kawan-kawan yang bermulut jahat. Kau bagi aku kawan-kawan yang baik-baik. Menyebut apa yang Allah telah jauhkan daripada kita, tuan-puan, itu boleh buat kita menangis. Selama ni kita sebut nikmat. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau bagi aku ni, Kau jadikan aku boleh solat, Kau jadikan aku. Kita terbalik kan? Sebab takut kita tak perasan antara nikmat besar yang Allah bagi pada kita adalah kita dilindungi daripada maksiat tersebut. Tuan-puan, tak pernah terlintas tuan-puan nak free hair. Contoh ada tak tuan-puan bangun pagi, kuat betul lah rasa nak free hair lah hari ni. Ada tak? Tak ada kan? Tak ada tuan-puan. Ada tak rasa macam, bang macam mana ni bang, saya rasa macam nak free hair lah, nak ikat toncet. Tak ada tuan-puan. Sebahagian kita tak ada langsung, tak terfikir. Bang, saya terasa kuat betul lah hati nak pakai skirt lah, dah sementelah pula betis saya ni lawa. Tak ada tuan-puan. Betul tak? Tak terfikir. Tuan-puan tahu orang yang Allah uji dengan terfikir? Orang yang Allah uji masih lagi tak yakin tuan-puan, masih terfikir nak pakai nak tutup, nak pakai nak tutup, nak. Allah uji dia. Allah uji. Dan tuan-puan bayangkan beratnya ujian tu bagi dia. Sebab apa? Dia masih terfikir untuk menanggalkan tudung dia. Ujian. Dan terfikir tak tuan-puan Allah menyelamatkan kita sampai tak terfikir langsung? Kalau Allah uji sama macam yang Allah uji pada orang tu, belum tentu kita ni. Tapi Allah buat kita tuan-puan tak pernah terfikir langsung. Tak jadi isu kat kita benda tu. Seringan-ringannya cerita pakai tudung ni kat kita. Yang beratnya nak beli tudung baru. Asyik nak beli tudung. Itu yang berat kat kita. Tapi soal pakai tudung ni, la ilaha illallah. Tak payah fikir. Nak keluar, tariklah tudung tu. Sarung. Tak payah fikir, tak ada. Nak pakai, tak pakai. Nak pakai, tak pakai. Nak pakai. Tak ada tu. Ada orang lain macam tu. Pegang ni, nak pakai, tak pakai. Dah pakai, buka depan cermin. Tak lawa lah pakai. Kita lawa ke, tak lawa ke, tak terfikir nak buka tu, tudung. Pakai, Allah, tembamnya. Pakailah tembam-tembam tu. Tak terfikir nak buka tudung. Allah tak uji kat situ. Allah dah selamatkan. Allah dah lindungi. Tak nak syukur kepada Allah SWT. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau jauhkan kami daripada maksiat yang menyebabkan maruah kami tercemar. Alhamdulillah. Itu balasan daripada Allah, ganjaran. Allah lindungi kita. Tapi kadang-kadang tak perasan. Sebab tu saya cadangkan tuan-puan, mungkin malam ni, cuba sebut benda yang Allah telah selamatkan kita. Ya Allah, Kau telah selamatkan kami, anak keturunan kami daripada rezeki yang haram, ya Allah. Sepanjang kami hidup. Itu nak bersyukur dengan siapa tuan-puan? Kalau Allah uji kita, masuk-masuk yang datang dekat rapat, semua benda yang haram. Rapat ni. Bukan senang nak tepis setiap yang haram. Sebab dia datang semua yang haram. Jalan rasuah ke, jalan menipu ke, jalan apa ke. Itu satu ujian yang sangat berat.
Tapi alhamdulillah, Allah bagi kita jadi cikgu. Contohnya lah, misi dulu dekat apa? Hospital kerajaan. Nampaklah tuan-puan, rezeki tu halalnya, kan? Dah kita kerja tolong orang kat hospital. Lepas tu kerajaan bagi kita gaji. Taklah kaya raya, tapi cukup. Alhamdulillah. Tuan-puan nak syukur kat siapa? Allah telah mencukupkan kita dengan yang halal daripada terjebak dengan yang haram. Itu ganjaran, itu balasan. Allah selamatkan kita daripada benda-benda yang takut kita tak tertepis, tuan-puan. Benda-benda maksiat. Alhamdulillah, ya Allah, kau tak uji aku begini-begini. Syukur. Tapi kadang-kadang kita tak nampak side yang tu, kan? Kita tak nampak. Kita nampak yang kita nak aje. Dapat yang kita nak, tu nikmat lah. Tapi yang Allah telah jauhkan ni. Ya Allah, syukur ya Allah kau jauhkan aku daripada kerja yang begini-begini. Kena sebut dalam muhasabah ataupun munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.